Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We begin our kuliah for this morning with Surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu billahi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa qudwatina wa qa'idid du'atil mujahidin wa imamil muttaqin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, my brother and sister. All the praise is to Allah subhanahu wa ta'ala. We are grateful to Allah subhanahu wa ta'ala because by His grace we are able to gather this morning to perform the prayer subuh in congregation. So alhamdulillah wa syukurillah, we are given opportunity for this morning to sit together this morning to continue our kuliah or our study. May Allah subhanahu wa ta'ala bless and protect us, insyaAllah. So how are you, Datuk, tuan-tuan dan puan-puan? Sihat So we haven't seen for a long time. Last time was 2 months together, right? Baik, syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala masih lagi memberikan kita kesempatan dan kenikmatan pada pagi ini. Sama-sama kita solat fardu subuh secara berjemaah. Dan insya-Allah kita menyambung pengajian kita untuk our kuliah pada pagi ini. InsyaAllah we begin the story of Prophet for this morning about the Prophet Daud alaihi salam between Jalut and Talut. Dan pagi ini tuan-tuan kita akan sambung berkenaan dengan kisah Nabi Daud alaihi salam berkenaan dengan dan bersama dengan Jalut dan juga Talut. So, my brother and sister, have you ever berkenaan dengan kisah ini? So, kisah Nabi Daud alaihi salam dan Jalut serta Talut ni, bukan itu sahaja yang dimaklumkan dalam Al-Quran Al-Karim. Bahkan kisah Nabi Daud alaihi salam ni banyak. Berkenaan dengan kisah Nabi Daud yang kita akan bicarakan pada malam ini, yang pada pagi ini, berkenaan dengan Jalut dan juga Talut. Okay? Siapakah Jalut dan siapakah Talut? Dan ada kisah yang membicarakan berkenaan dengan Nabi Daud berbicara ataupun memahami bahasa binatang ataupun bahasa haiwan. Ada kisah berkenaan dengan Nabi Daud alaihi salam was diberikan the Holy Zabur, kitab Zabur. Yang mana Nabi Daud alaihi salam ini ketika mana di syurga nanti membaca kitab Zabur, ketika mana pada ketika itu burung-burung yang berada di syurga pada ketika itu sedang terbang lalu jatuh. Because of what? Disebabkan apa?
terlalu sedap suara Nabi Daud alaihi salam ini ketika mana membaca kitab Zabur. Okay? So Allah berikan kepada dia, he was a voice beautiful. Dia sangat suara yang sedap, bukan itu saja, loud, suara yang sangat kuat. Okay? Suara yang sangat kuat. So kisah berkenaan dengan Nabi Daud alaihi salam banyak. So cuma untuk pagi ini kita nak bicarakan berkenaan dengan kisah Nabi Daud alaihi salam dengan Jalut dan juga Talut. Baik, muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. So for this story berkenaan dengan kisah ini, Allah Subhanahu wa taala mention in the Quran Al-Karim in surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Baqarah verse 246 until 251. Allah bicara berkenaan dengan kisah Nabi Daud ini, berkenaan dengan Jalut dan Talut ini di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-246 sehingga 251. Okay, so you can refer lah in your handphone. Maybe you can open the application Al-Quran Al-Karim. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini dia bermula ketika mana peperangan yang sudah lama berlaku, okey, sudah lama berlaku di antara Jalut dan juga Talut. Okey. So siapakah Talut dan siapakah Jalut? Okay. Sebelum itu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bani Israel dia sudah berperang lama dengan Palestin. So ini cerita dulu. Not now, bukan yang sekarang ini. Yang dengan Palestin. So Bani Israel pada ketika itu tuan-tuan muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia minta kepada seseorang, seorang nabi pada ketika itu, bukan Nabi Daud, bukan Nabi Daud, untuk dilantikkan sebagai seorang ketua untuk menjadi leadership untuk berperang dengan Jalut. Berperang dengan Jalut. So Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quranul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahum ib'ats lana malika nuqatil fi sabilillah qala hal asaytum in kutiba alaykumul qital alla tuqatil qalu wa ma lana alla nuqatil fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina falamma kutiba alaihimul qital tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimun bizzalimin. Tidakkah engkau ketahui wahai Muhammad tentang kisah yakni ketua-ketua Bani Israel sesudah wafatnya Nabi Musa alaihi salam, ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, lantiklah seorang raja untuk kamu supaya boleh kami berperang bersama-samanya pada jalan Allah Subhanahu wa taala. So the people that time, pada ketika itu Bani Israel, the people ask him to give them a king who will lead them. Bani Israel minta kepada nabi mereka, bukan Nabi Daud lagi. So siapakah nabi tersebut? Dalam Al-Quran tak dinyatakan, cuma dalam kitab-kitab tafsir menyatakan bahawasanya nabi yang diminta oleh Bani Israel pada ketika itu adalah Nabi Samuel ataupun Syamun. Samuel ataupun Syamun. So ini di antara yang disebut dalam kitab-kitab tafsir lah. Kitab tafsir disebutkan. Kemudian ya tuan-tuan muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lantiklah seorang ketua. Dia menyatakan lantiklah seorang ketua supaya dia boleh menjadi leadership untuk kami, supaya kami boleh go to battle or war, berperang dengan Jalut, di Palestin itu, di Palestin itu. So tuan-tuan muslimin dan muslimat yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, the prophet Samuel pada ketika itu pray to Allah Subhanahu wa taala. Pray kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya Allah Subhanahu wa taala mention siapa yang dilantik, appointed pada ketika itu menjadi ketua ataupun pemimpin. Pemimpin.
And Allah Subhanahu wa taala revealed that a name Talut should be chosen on their king. Lalu dia pilih Talut ini sebagai raja ataupun pemimpin peperangan pada ketika itu. Baik, muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi biasalah tuan-tuan, Bani Israel ni dia ada kedegilan dia ada pelik sikit. Okey? Nama Bani Israel. Nabi Samuel ni berkata kepada mereka, kalaulah dilantik seorang raja ataupun leadership untuk kamu memimpin peperangan, kamu nak pergi perang ke? Nak pergi perang ke? Dia kata begitu kepada Bani Israel. Okey? Lalu kata Bani Israel pada ketika itu ayat yang sama juga 246. Mengapa pula kami tidak akan berperang pada jalan Allah sedangkan kami telah diusir daripada kampung halaman kami dan dari anak-anak kami? Mereka ni telah diusir. Okey, diusir sebabkan berlakulah sesuatu yang kita pun tak tahu apa yang berlaku. Mereka diusir di kampung oleh mereka, di kampung mereka itu. Okey, di kampung mereka itu. Sebab tu kami nak berperang. Maka kami tak boleh nak berperang selagi mana raja leadership belum lagi dilantik. Okey, belum lagi dilantik. Baik, muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dilantiklah seorang lelaki. Okey, dilantiklah seorang lelaki menjadi pemimpin kepada Bani Israel. Siapakah lelaki tersebut tuan-tuan? Muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah dinamakan sebagai Talut ataupun Talut. Okey, ini sebagaimana dalam ayat Quran Karim verse 247. Okey, ayat yang seterusnya. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'asa lakum taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu walam yu'ta sa'atan minal mal qala innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil 'ilm wal jism wallahu yu'ti mulkahu may yasha wallahu wasi'un 'alim. Dan nabi mereka pula berkata kepada mereka, siapa nabi mereka itu? Nabi Samuel. Okey, bahawasanya Allah Taala telah melantik Talut menjadi raja kamu. Lalu mereka menjawab, bagaimana dia mendapat kuasa memerintah kami sedangkan kami lebih berhak dengan kuasa pemerintahan itu daripadanya dan ia pula tidak diberi keluasan harta kekayaan. So dia deny balik. Macam mana Talut boleh dilantik? Who's the guy? Siapa lelaki tersebut? Okay? Bukan itu saja, okay? He was a poor man, lelaki yang miskin. Kemudiannya tidak ada property, tidak ada wealthy, tidak ada kekayaan. Okey. So Bani Israel nampak yang boleh menjadi pemimpin, okey, pada ketika itu mesti orang kaya. Orang yang ada harta. Nampak pemikiran Bani Israel pada ketika itu. Okey, lantik. Minta dilantik seorang leadership ataupun king, okey, untuk lead a war or battle ataupun peperangan. Tapi bila dilantik mempertikaikan pula. Okey, mempertikaikan pula. Lalu dibuat compare pula. Dibuat comparison bahawasanya yang sepatutnya dilantik ini di kalangan kami ini yang ada kekayaan. Kemudian ni tuan-tuan muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Samuel mengatakan lagi, bagaimana Nabi mereka itu berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilihnya menjadi raja kamu dan telah mengurniakan kelebihan dalam lapangan ilmu, pengetahuan dan kegagahan tubuh badan. Dan ingatlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala jualah yang memberikan kuasa pemerintahannya kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha luas rahmatnya dan kekurniaannya lagi meliputinya. Mereka masih lagi tak percaya tuan-tuan, Bani Israel. Okey, dia masih lagi tak percaya dan tidak boleh terima bahawa sebenarnya Talut itu, okey, was appointed to be lead the war. Untuk
lead kepada peperangan tersebut. Mereka lagi tak percaya. So dalam ayat yang seterusnya, ayat yang ke-248 itu, so the Bani Israel dia minta bukti. Buktikan bahawasanya Talut ini memang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey? Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayatan mulki ayatiyakumut tabutu fihi sakinah min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaika inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Dan nabi mereka, Nabi Samuel berkata lagi kepada mereka, sesungguhnya tanda kerajaan Talut itu yang menunjukkan benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, datangnya kepada kamu peti tabut yang mengandungi sesuatu yang memberi ketenteraman jiwa dari Tuhan kamu dan berisi sebahagian daripada apa yang telah ditinggalkan oleh keluarga Nabi-Nabi Musa dan Harun. Peti tabut itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya peristiwa kembalinya tabut itu mengandungi satu tanda keterangan bagi kamu jika betul kamu orang-orang yang beriman. So mereka meminta bukti. Siapa dia? Bani Israel. Buktikan kepada kami bahawa Talut ini merupakan lantikan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin peperangan kami sebagai seorang raja. So Nabi Samuel mengatakan bahawasanya lihat tandanya Talut diberikan satu peti. Tengok 200 ayat 248 pada ayat tersebut. Diberikan satu peti. So dalam peti tersebut mengandungi peninggalan Nabi-Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Okey, Nabi Harun. Sebagai ulama scholars membincangkan bahawasanya apa peninggalan dalam peti itu? Dalam peti itu nak membuktikan bahawasanya Talut itu dilantik menjadi seorang ketua ataupun raja ataupun leadership. Maka sebagai ulama bincang mengatakan bahawa dalam tu ada nama-nama yang disebutkan peninggalan Nabi Adam pun ada juga. Lembaran-lembaran apa yang dalam tu, peringatan-peringatan dan seumpama dengannya. So ulama masih lagi ada khilaf berkenaan dengan perkara ini. Okey, apakah isi di dalam box ataupun peti tersebut? Okey, masih lagi dalam khilaf. Cuma ulama mengatakan bahawasanya benda ni tak perlu bincang banyak. Tak perlu tahu pun okey apa yang ada dalam peti tersebut, tapi peti tersebut sebagai proof, sebagai bukti bahawasanya Talut ini dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pemimpin. So bila mana Bani Israel melihat peti tersebut, peninggalan-peninggalan nabi-nabi mereka dulu tu, okey, lalu barulah mereka itu percaya bahawasanya Talut ini dilantik menjadi seorang leadership kepada mereka. Okey. Baik, muslimin muslimat yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila nak masuk kisah Nabi Daud ni? Ni kita nak tengok permulaan dia. So tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. The Prophet Daud alaihi salam, he was a 30 brothers. Dia ada 13 orang adik-beradik. So within the Prophet Daud alaihi salam termasuk sekali Nabi Daud alaihi salam. So Nabi Daud alaihi salam ni 13 adik-beradik ni termasuk dia sebagai ulama sirah mengatakan bahawasanya 8. Okey, ada yang mengatakan 13. Tak apalah. Kita ambil yang 13. Okey. So Nabi Daud alaihi salam ini dia merupakan last born, merupakan anak yang terakhir. Okey, anak yang terakhir. So Nabi Daud alaihi salam ni dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada adik-beradiknya. He was a small body smaller lah, body yang paling kecil. Body yang paling kecil dan daripada adik-beradik dia. Okey, daripada adik-beradik. So dia punya body sangat kecil. Tak sebagaimana abang-abang dia yang 12 tu. So abang-abang dia yang 12 ni tuan-tuan muslimin muslimat rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, badannya dan tubuhnya besar-besar. Okey. So ayah Nabi Daud alaihi salam yang namanya Ishak. Okey, Ishak ini menghantar ke semua anaknya ini untuk memasuki peperangan. 12 orang ini.
Okey, 12 orang ini. Except Nabi Daud alaihissalam. Kecuali Nabi Daud alaihissalam. Sebab apa? Sebab Nabi Daud tubuhnya kecil. Memang disqualified, memang tak berkelayakan untuk menjadi seorang, kita sebut orang ni askar lah, soldier. Dia memang tak boleh, tak layak. Walaupun dia ada semangat yang tinggi, kita pun ada semangat tinggi tuan-tuan, tapi kalau nak masuk askar tak cukup tinggi, tak cukup berat, boleh lepas tuan-tuan. Tak boleh lepas. Saya semangat nak masuk, tuan-tuan, musuh tengok pun daripada jauh pun dah gelak dah. Kalau kita punya private besar-besar tara tu je. Sebab apa? Tak buat persediaan fizikal. Semangat semata-mata belum menjadi kelayakan. Yes, betul. Tapi kena tengok juga fizikal. Baik, muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dihantarkan anak-anaknya ini, Ishak ni, bapa Nabi Daud alaihissalam ni, untuk jadi tentera ataupun soldier lah, soldier pada ketika itu. Kemudian tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya cerita tuan-tuan, pada peperangan ketika mana Talut memimpin, memimpin Bani Israel untuk memerangi Jalut di Palestin pada ketika itu. So semua adik-beradik termasuk ayah Nabi Daud alaihissalam pergi. Pergi. Nabi Daud pada ketika itu dalam riwayat menyebutkan umur dia baru 18 tahun. Anak bongsu tuan-tuan daripada 13 beradik, umurnya muda lagi. Ada riwayat mengatakan 18 tahun. Wallahu a'lam. Ni hanya sekadar riwayat mengatakan 18 tahun. So sudahlah selalu muda dan tubuhnya sangat kecil. Tubuhnya sangat kecil. Lalu dia minta izin kepada ayah dia. Bukan itu saja, dia minta izin kepada Talut, king tadi, raja ni, untuk beri keizinan pada dia supaya dia boleh ikut sama-sama berperang. Tuan-tuan, semangat dia lain tau. Semangat orang nak pergi perang dia lain. Tak kira lah umur dia macam mana, kecil macam mana sekalipun. So semangat dia. Asalnya tak bagi. Risiko tuan-tuan, remaja pergi perang, memang tak boleh nak jangkalah apa yang akan berlaku. Dengan persediaan yang tak ada dan seumpama dengannya. Pada ketika itu tuan-tuan, semua tentera-tentera Talut ini, membawa pedang dan juga memakai armor. Armor ni apa? Baju besi, baju besi, dan bawa pedang dan seumpama dengannya. So Nabi Daud alaihissalam, dia tak pakai baju besi. Sebab apa? Yes, tak ada saiz. Kalau ada pun pakai tak, bukan tak muat, berlebih muat. Tak sesuai. So tak ada saiz. Paling kecil pun mungkin saiz XL tuan-tuan, paling kecil tuan-tuan. Kalau ada saiz S macam saya ni, payah sangat nak cari baju. Badan tak besar-besar, cari baju kerja punyalah payah. Nak jumpa kan. Ada cuma besar-besar. Bila pakai besar-besar ni tak apa elok lah, tak kemas lah orang pakai. So dia ikut juga. Dia ikut juga. Dia minta izin kepada ayah dia dan juga minta izin kepada Talut pada ketika itu. So pada ketika itu dia, pendekkan cerita, dia diberikan keizinan. Ada permission, ada keizinan kepada dia. Baik, muslimat rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan, bila dia dapat semangat tuan-tuan, semangat benda tu, dia letak dalam pasak hati dia. So bila seorang nabi tuan-tuan yakin pada Allah Subhanahu wa taala ni tinggi, bukan macam kita ni. Dia mengatakan bahawasanya kalau pi dengan baju perang sekalipun, dengan armor sekalipun, bawa pedang sekalipun, kalau tak ada keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menang perang tersebut, dia tak akan menang. Dia tak akan menang. Tentu tengok kisah ni nanti macam mana. Yang berperang Bani Israel hanya berapa belas, hanya berapa ratus orang saja. Tapi boleh menang dalam peperangan tersebut. Lalu diikutlah tuan-tuan muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ketika dalam perjalanan tu, tuan-tuan tahu tak apa yang Nabi Daud AS bawa? Dia ni, Nabi Daud AS ni, dia seorang herd sheep, pengembala kambing. Okey, pengembala kambing. Dalam perjalanan tuan-tuan, muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia ni seorang yang berani. Okey, dia seorang yang ni. Dia bawa 2 saja tuan-tuan dalam peperangan tu. Sambil dia jalan ramai-ramai ni, orang semua pakai baju besi, bawa pedang, dan seumpama dengan dia, dibawa 2 je. So the first tongkat, yang kedua slingshot. Tuan-tuan jangan gelak ni, sungguh ni. Slingshot apa tuan-tuan? Elastik kan? Elastik yang kita duk tarik lah. So apa? The village boy, budak kampung main tu. Okey, dia bawa tu saja. Dalam perjalanan dia kutip batu. Dia put small stone. Dia kutip batu. Tapi dia bukan pakai kutip je. Sambil dia cari tu, dia cari batu yang terbaik untuk kutip. Tapi as a stone lah, sebagai batu juga dia kutip. Sambil berjalan tu, sambil main-main tuan-tuan. Bukan semangat apa sangat pun. Orang semangat kurang tu ada, tapi persiapan fizikal tak nampak. So dia bawa 2 tu je lah. Baju besi pun tak nak pakai, tak ada saiz. Dia pun pergi tuan-tuan, muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudiannya disebutkan lagi, he was a very brave and skilled at using a slingshot. Dia memang ada kepakaran main benda tu. Dia memang ada kepakaran main benda tersebut. Satu hari tuan-tuan, dalam perjalanan tu tuan-tuan, dia cakap kepada ayah dia, "Oh my father," dia kata, "Wahai ayahku," okey. Dia kata kepada ayah dia, "Satu hari nanti, all the mountain and stone are making tasbih with me." Okey. Satu masa nanti, gunung-gunung, bukit-bukit dan seumpama dengannya akan bertasbih bersama dengan aku. Kuat. Seorang remaja yang dia punya faith, dia punya iman very strong, cukup kuat. Lalu bila ayah dia dengar, Isha dia dengar semangat anak dia ni tuan-tuan, muslimat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, his father reply kepada dia, "Oh Daud, good news for you." Okay, good news for you. Ada berita baik kepada kamu. Yang mana dia, because Daud had a loud and beautiful voice, he was brought in front of Talut. Dia diberikan keizinan oleh Talut. Ayah dia bagi kabar gembira, "Wahai Daud, ada satu kabar gembira yang diberikan kepada kamu." Dia minta izin tadi kan dengan Talut untuk pergi peperangan. Dan Talut bagi kabar gembira kepada dia bahawasanya dia duduk di barisan hadapan sekali, in front of frontliner lah kita nak sebut, barisan hadapan sekali. So Talut pada ketika itu pun cukup yakin dan cukup semangat melihat keazaman Nabi Daud AS walaupun seorang remaja, tak depan sekali. Dah lah tak ada apa-apa, bawa slingshot, kemudiannya letak di hadapan sekali. Boleh yakin ke nak menang? Boleh tentu. So pada ketika tuan-tuan dalam perjalanan, ayat yang ke-249, okey, Allah Ta'ala berfirman, "Falamma fasala Talut bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man i'tarafa ghurfatan bi yadihi fasharibu minhu illa qalilan minhum falamma jawazahu walladzina amanu ma'ah qalu la taqata lana al-yawm bi Jalut wa junudihi qala alladhina yazunnu annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi iznillah wallahu ma'as sabirin." Kata Talut kepada Bani Israel yang sedang dalam perjalanan pada ketika itu nak berperang dengan Jalut. Okey, berperang dengan Jalut. Dalam perjalanan nanti, kata Talut pada ketika itu kepada Bani Israel, dalam perjalanan nanti, wahai Bani Israel, kamu akan diuji dengan sebatang sungai. So Talut has mentioned to them earlier. Dah mention awal dah. Sungai itu sebagai satu ujian. Siapa yang minum daripada sungai tersebut bukan daripada kalangan aku, melainkan satu teguk saja. Satu teguk saja dibenarkan.
Okey, satu teguk saja dia menggunakan. Kemudian dalam perjalanan tuan-tuan, sampailah ke batang sungai tersebut. So sungai tersebut ni ulama bincang bahawasanya terletak di Jordan. Okey, wallahu alam di mana, tapi di negara Jordan. Baik. Sampai ke batang sungai tersebut. Okey. Dipendekkan cerita tuan-tuan, lupa berkenaan dengan pesan Talut, jangan minum melainkan satu teguk saja, ataupun sebab apa ni? Satu ni lah, kita punya dua tangan ni minum. So most people, kebanyakan pada ketika itu Bani Israel, mereka ni minum sampai kenyang. Kebanyakan dah diberi peringatan awal tadi. Sungai ni was a test, sebagai satu ujian, betul tak? Dan pesan awal-awal. Tapi mai, minum juga banyak. Okey, minum juga banyak. Okey, hanya sebahagian saja yang minum seteguk lah, kita kata seteguk tu. Okey, seteguk tu saja. So dalam riwayat tuan-tuan, muslimin muslimat yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada 120,000 tinggal 70,000, tinggal 50,000. Ada riwayat sikit-sikit. Okey, akhirnya yang berbaki tuan-tuan hanya 330 saja, 330 orang saja daripada 20,000 tu. Okey, sebab apa? Tuan-tuan tengok pada ayat yang sama juga disebutkan sesudah diingatkan demikian, dah diingatkan jangan minum banyak, hanya seteguk sahaja. Mereka meminum juga daripada sungai itu dengan sepuas-puasnya, kecuali sebahagian kecil dari mereka. Setelah Talut bersama-sama orang-orang yang beriman menyeberangi sungai tersebut, berkatalah orang-orang yang meminum sepuasnya, kami pada hari ini tidak terdaya menentang Jalut dan tenteranya. Berkata orang-orang yang yakin bahawa mereka akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak yang terjadi? Golongan yang sedikit berjaya menewaskan golongan yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala sentiasa bersama dengan orang-orang yang sabar. Mereka minum banyak, akhirnya mereka tidak mendapat kekuatan, letih. Yalah tuan-tuan, dia jenis, mereka punya perjalanan jauh. Bila jauh tuan-tuan, sampai satu tempat terlalu haus, takkan nak bagi minum sikit. Tak logik. Okey, sebelum ni lah nak fikir kita punya logik kita. Maka padan patutlah mereka ni minum banyak sebab nak menghilangkan kepenatan disebabkan kehausan dalam perjalanan. Tapi dah ingat awal-awal dah, sungai disebut sebagai satu ujian. Boleh taat tak perintah Allah? Bukan masalah boleh minum sikit atau banyak, boleh taat sebab sungai tu merupakan satu ujian daripada Allah dan mention awal-awal. Okey? Akhirnya kumpulan yang ni minum banyak ni meneruskan perjalanan, makin lama makin kurang. Sebab dah kepenatan dan keletihan. Satunya minum terlalu banyak, yang keduanya kata para ulama hilangnya berkat. Pasal apa? Tak taat perintah Allah Taala. So yang tinggal sedikit ni, yang minum sedikit ni mendapat more stronger, lebih kekuatan. Di sini tuan-tuan, orang yang sikit ni tuan-tuan, dia pasatkan iman yang kuat. Mereka mengatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kumpulan yang sedikit mengalahkan kumpulan yang banyak biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Based on logic, takkan boleh menang bila sedikit melawan dengan yang banyak. Okey? Nanti kita akan tengok pengajaran tu. Baik, muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana sampai tuan-tuan, tentera Talut berhadapan dengan tentera Jalut. Dah sampai. Yang sampai tu ramai tak? Tak ramai. Sudah riwayat disebutkan dalam 330 orang. Okey, tak ramai. Bila sampai tuan-tuan nak pergi perang dengan tentera Jalut lengkap semua alat-alat peperangan mereka. Bukan sekadar baju besi, bukan sekadar pedang, tapi mempunyai binatang-binatang tunggangan yang cukup besar. Dan Jalut pada ketika itu, yang daripada Palestin ini, dia duduk di hadapan sekali. Dan Jalut ni tuan-tuan
dia memiliki tubuh yang sangat besar, tinggi, besar. Kita nak sebut apa, warrior lah, badan besar pada ketika itu. So bila mana tentera Talut nampak tentera Jalut begitu ramai, alat kelengkapan perangnya banyak dan lengkap dengan seumpama dengannya, fitrah sebagai seorang manusia, takut ataupun tidak? Confirm takut. Bukti dia apa? Tengok ayat yang ke-250. Walamma barazu li Jalut wa junudih qalu rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Dan apabila mereka yang beriman itu keluar menentang Jalut dan tenteranya, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhan kami, limpahkanlah sabar kepada kami dan teguhkanlah tapak pendirian kami serta menangkanlah kami terhadap kaum yang kafir. Mereka takut tuan-tuan, most fear, terlalu takut pada ketika itu. So bila nampak tentera Jalut dengan ramainya mereka sikit, mereka tak patah balik. Dalam takut tu mereka doa, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami, ya Allah, kesabaran dengan apa yang kami hadapi sekarang ni. Sabar dan teguhkanlah pendirian kami supaya apa? Tak berpatah balik, tak menggadaikan iman pada ketika itu, untuk menangkan kami terhadap kaum orang yang kafir. Baik muslimin muslimat, my brother and sister yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalut pada ketika itu dia datang ke hadapan, apa dia buat? He laughed at them. Ketawa kan tentera Talut. Dah lah ramai. Dia nampak pula Nabi Daud duduk depan, lagi dia gelak tuan-tuan. Duduk depan dengan bawa slingshot, dengan bawa tongkat, tak pakai baju besi, lagilah dia gelak. Okey, lagi dia ketawakan. Kemudiannya Jalut mengatakan, let one of you come and fight me. Mari salah seorang daripada kamu datang ke hadapan untuk berlawan dengan aku. Sombonglah. Okey. He was arrogant. Pada ketika dia ada perasaan sombong pada ketika itu. So pada ketika itu, no one of the Bani Israel dare to face this giant warrior. Salah seorang pun tak banyak ke hadapan. Takut. Tubuh besar. Okey, siap kelengkapan perang dan seumpama dengannya. Bani Israel pun takut, tak berani. So siapa yang berani ke hadapan pada ketika itu? Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam. Lagi sekali tuan-tuan, okey, lagi sekali, once again, pada ketika itu Jalut ketawakan Nabi Daud alaihissalam. Okey, Nabi Daud alaihissalam. Okey, apa nak Jalut berkata kepada di dalam kitab-kitab sejarah mengatakan bahawasanya apa yang dikatakan, okey, kepada Daud alaihissalam. Pasal apa ada budak ni? Budak ni cukup berani nak lawan dengan aku. Cukup berani nak lawan dengan aku pada ketika itu. Lalu tuan-tuan muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Daud alaihissalam mengatakan, I have come to fight you. Aku datang untuk berlawan dengan kamu. So Jalut laugh at him. Memang diketawakanlah pada ketika itu. So tuan-tuan muslimin muslimat yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendek cerita. Jalut minta Nabi Daud alaihissalam start for the fight. Start mula untuk berlawan. Okey, untuk berlawan. So pada ketika tuan-tuan, beraninya tuan-tuan, Nabi Daud alaihissalam ni, peperangan masih lagi belum berlaku, belum ada starting lagi permulaan. So Jalut minta Nabi Daud alaihissalam start dulu. Dia minta tu untuk apa tuan-tuan? Untuk kita kata apa? Memandang rendah. Okey? Nak memandang rendah kepada Nabi Daud alaihissalam. Dia tahu, dalam hati dia mengatakan bahawa budak ni bukan boleh buat apa. You starting first lah. Start dululah untuk nak berlawan dengan aku. Kemudian Nabi Daud alaihissalam daripada jauh tu tuan-tuan, he eyes off, dia tak kalihkan pandangan dia, terus pandangan dia tu memang tuju kepada Jalut pada ketika itu. Dia pandang.
Tuan-tuan boleh bayang tak macam mana pandang orang yang sangat marah, geram? Dia face to face. Walaupun dia tak berapa dekat, agak jauh, face to face. Dan Nabi Daud AS tak kalih pun pandangan dia, menunjukkan sangat-sangat bersedia untuk nak berlawan. Apa dia buat? Dia ambil the best stone, batu yang terbaik tadi. Okay? So dia letak into slingshot. Okay? So dia lepaskan slingshot tersebut. Dia tarik, dia lepaskan. So bila mana peluru tu, kata para ulama, sangat-sangat laju. Ialah dia ada talent, dia ada kepakaran untuk buat main benda tu. Jangan main-main lah dengan benda tu. So Nabi Daud AS ni, keimanan dia juga kuat. Takkan siapa boleh menangkan peperangan walaupun dengan jumlah yang banyak, melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. So dia throw in, dia lepaskan tembak tersebut. So hit terus kena kepala, apa disebut ni, forehead, kena dahi Jalut pada ketika itu. So dalam kitab sejarah menyebutkan bahawasanya kena tu tuan-tuan, bukan kena sahaja, tapi tembus. Tak boleh bayanglah kuat dia macam mana tuan-tuan, tembus. Bila tembus, kena forehead, kena dahi, tembus ke daripada behind head ni, belakang kepala ni. Bila tembus tuan-tuan, muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, boleh hidup lagi ke? Mana boleh? Terus mati. Nampak tak? Tak perang lagi pun. Dan Jalut tak mulakan lagi peperangan pun, tapi dah mati dah. Bila nampak saja tentera Jalut ni, Jalut dah mati pada ketika itu, disebabkan dengan hanya one slingshot saja, satu itu, tentera mereka kucak-kacir. Sebab apa? Leader mereka, it's passed away, dah mati dah. Dah mati. Bila leader dah mati tuan-tuan, dia akan menurunkan moral ataupun semangat kepada tentera-tentera yang di bawah. Sebab tu tuan-tuan, dalam peperangan, kalau dia punya leader mati, memang peperangan dia ongoing, berterusan, tapi dia punya semangat akan turun, spirit akan turun. Dia tak akan boleh dapat secara sepenuhnya. Pasal apa? Dan leader dah tak ada. Bila mati sahaja Jalut tuan-tuan, muslimin dan muslimat rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, barulah peperangan itu berlaku. So bila mana tentera Talut, okey, yang dipimpin Talut ini, bila nampak Jalut dah mati, mereka dapat sedikit spirit, semangat untuk berlawan walaupun mereka sedikit. Sebab apa? Leader mereka dah mati, Jalut, leader lawan mereka. Okey. So berlakulah peperangan tuan-tuan, muslimin muslimat rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sikit lawan yang banyak. Sikit lawan yang banyak. So ayat yang ke-251 tuan-tuan, Allah menceritakan yang terakhir. Ayat yang terakhir, fahazamuhum biiznillahi wa qatala Daud Jalut wa atahu Allahu mulka wal hikmata wa 'allamah mimma yasha. Lalu oleh sebab itu mereka dapat mengalahkan tentera Jalut. Quote dia, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izin. Kalau tak dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, yang sikit confirm was defeated, akan dikalahkan. Okey, akan dikalahkan. Tapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi Daud alaihissalam yang turut serta dengan tentera Talut tersebut membunuh Jalut. Hanya Allah Taala sebut sekali, wa qatala Daud Jalut, dan sesudah itu Allah Taala memberikan kepadanya, yakni Nabi Daud, kuasa pemerintahan dan hikmah, pangkat kenabian, serta diajarkan apa yang telah dikehendaki olehnya. Baik, muslimin muslimat yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menanglah tentera tentera Talut. Melawan tentera Jalut yang hanya merendah menjatuhkan moral tentera Jalut itu dengan matinya akan Jalut tersebut. Okey, Jalut tersebut. Baik tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah ni sebenarnya kita nak tengok dia punya lesson, punya pengajaran dia. Sebagaimana kita sebut sebelum ni lah. So kisah-kisah sebelum-sebelum ini yang dibincangkan oleh para ulama, jangan dilihat hanya kepada kisah semata-mata, tapi dilihat kepada pengajaran apa yang nak diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kisah-kisah tersebut. Baik, muslimin muslimat datuk-datuk yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So the scholars said the lesson from this story.
Apa yang kita boleh belajar, ambil iktibar daripada kisah ini tuan-tuan muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Yang pertama, the strength of faith. Keimanan yang kuat. So kalau tak ada keimanan yang kuat, hanya semata-mata preparation, persiapan, alat kelengkapan dan seumpama dengannya itu ada, tapi tidak ada keimanan yang kuat, belum tentu Allah berikan keizinan untuk peperangan, untuk pergi berjuang. So memang tak ada benda ni. Okay? Bila tak ada keimanan yang kuat, habis. Cuba tengok Nabi Daud alaihissalam. So memang tak ada prepare apa, hanya slingshot. Ikut logik memang tak boleh bunuh tentera pun. Tapi Allah Ta'ala mention ayat yang 200 ke 251 ni, Jalut atau Daud membunuh Jalut dengan izin Allah. Okey, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila tak ada tidak ada kekuatan, tidak ada iman yang kuat, memang tidak ada kepatanlah untuk nak beri dapat kemenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kata para ulama tuan-tuan, usaha yang kita buat ini tidak akan membuahkan hasil melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak menidakkan usaha akan tetapi tidak menjadikan asbab musabab. Ini kita nak belajar berkenaan dengan keimanan. Logik kita mengatakan bahawasanya setiap usaha tu, okey, dia akan menuju kepada successful, kejayaan. So kata para ulama, jangan kita rely, kita bergantung harap kepada usaha kita. So tak menafikan usaha, tapi jangan bergantung harap. Sebab apa? Kalau tak ada permission daripada Allah Subhanahu Wa Taala, you cannot win. Kita tidak akan boleh menang. So iman tu yang nak diletakkan. So tengok apa yang berlaku tuan-tuan. Sedikit lawan yang banyak, sedikit menang. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa ramai yang sedikit, lawan yang banyak, mereka menang dengan izin Allah. So mereka bukan bawa saja kekuatan dah tak cukup. Tapi sebab keimanan, Allah bagi mereka kemenangan. Okey? Allah bagi mereka kemenangan. So iman itulah yang dipegang oleh kita ni. Jangan kita hanya mengharapkan. Sebab tu kalau kita belajar berkenaan dengan sifat 20 dan seumpama dengannya, kita akan belajar berkenaan dengan kekuatan kita ni tidak akan menghasilkan apa-apa dengan izin, melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita effort banyak mana sekalipun, so tidak ada permission daripada Allah Subhanahu Wa Taala, so it can happen, dia takkan boleh berlaku. Okey, dia takkan boleh berlaku. So ini dinamakan iman yang kuat. Rezeki tak semestinya diberikan kepada orang yang usaha saja. Bahkan orang yang tak usaha, okey, yang tak usaha, kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan rezeki yang banyak tanpa usaha dia, okey, maka itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So bukan kita deny, menafikan berkenaan dengan usaha, tapi jangan menjadi asbab musabab. Dengan usaha kita boleh dapat. Okey? Dengan usaha kita boleh dapat. Janganlah kita ingat pada hari ini tuan-tuan, tak apalah hari ini, tak perlulah kita berusaha sebab semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, telah diistinai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak perlulah kita usaha. Tak, salah benda itu. Walaupun tak usaha sekalipun memang ada rezeki, walaupun usaha belum tentu menjamin kita boleh dapat rezeki. Sebab tu tuan-tuan, ikut logik kita, ikut logik, okey? Orang yang bisnes, dia tak akan rugi. Sebab dia ada usaha tak? Ada usaha. Tapi pasal apa dia boleh jadi rugi? Pasal dengan izin Allah Ta'ala. Usaha tak? Usaha. Macam mana boleh rugi? Sepatutnya orang yang usaha, dia tak akan rugi. Sebab dia ada effort, dia ada usaha untuk buat benda tersebut. Okay? Dan ada orang yang tuan, dia tak usaha tapi dapat rezeki. Ini macam pelik. Betul tak? Contoh, tiba-tiba tuan-tuan menang esok lucky draw, dapat pula sebiji rumah. Tuan-tuan usaha ke untuk dapatkan rumah tu? Tak ada. Dan rezeki memang dapatlah. So there is no effort, tak ada usaha pada ketika itu. Okey. So ini iman yang perlu kita pegang. Baik, kemudian tuan-tuan muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Cuba lihat, bila mana seseorang itu melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Cuba tengok tentera Talut tadi, yang minum banyak tadi, yang minum banyak, keletihan tuan-tuan berjalan untuk pergi berperangan dengan tentera Jalut, kemudiannya diuji dengan sebatang sungai. Okey, diuji dengan sebatang sungai supaya jangan minum hanya seteguk saja. Okey, akhirnya yang minum banyak ni tak mampu untuk continue, untuk meneruskan perjalanan. Ikut logik. Kita nak sebut logik dulu hari ni. Ikut logik based on logik ni, whoever drinks more will become stronger. Right? Betul tak? Siapa yang minum banyak, dia akan dapat lebih kekuatan. Tapi yang minum sedikit ni tuan-tuan, mendapat lebih kekuatan. Ikut logik tak mungkin. Impossible lah. Orang yang minum sedikit ini boleh dapat kekuatan and then boleh teruskan perjalanan tanpa ada kepenatan. Sepatutnya orang yang minum sedikit inilah yang tak dapat kekuatan banyak, berbeza dengan orang yang minum banyak. Tapi orang yang minum banyak ni pada ketika itu setengah jalan patah balik dan tak meneruskan perjalanan disebabkan kepenatan. So di sini kata para ulama, tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, the river was a test of discipline and obedience set by Talut Saul for his soldier. Sungai ni tempat ujian. Dah dimention earlier, awal lagi. Bila mana seorang itu melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, kamu bawalah kekuatan macam mana sekalipun, so tidak ada keizinan, kekuatan, hilangnya keberkatan, kamu akan ditimpa rasa ketakutan. Okey, rasa ketakutan. Bukan itu saja tuan-tuan. Tengok diri kita. Kalau kita makan berlebihan dan minum berlebihan, apa yang akan berlaku? Tengok bulan Ramadan lah tuan-tuan. Tengok bulan Ramadan. Okey. Lepas buka puasa tu, okey, ataupun buka puasa tu, okey. Tuan-tuan tengok. Yang makan tamar 2 biji ni boleh 20 rakaat. Betul tak? Sepatutnya yang makan banyak more strong lah, stronger, lagi kuat, lagi dapat kekuatan. Tapi tak apalah, hampa pergi dulu tu maksudnya memang aku tak pergi lah, so tak dapat kekuatan. So di sini tuan-tuan, memang kalau kita belajar tasawuf ni, kata pula ulama ni, kalau overeating ni can make us feel lazy to performing act of worship. Bila kita makan banyak, minum banyak ni, dia akan menjadikan kita sifat malas untuk beribadat, untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yes, definitely memang dia berlaku. Bila dah makan banyak, kenyang tuan-tuan, okey. Kalau dah sebalang minum sirap bandung tuan-tuan. Contohlah. Memanglah dia punya kekuatan tu hilang. Apa sepatutnya logik. Yang minum banyak, makan banyak lebih dapat kekuatan. Okey? Lebih dapat kekuatan. So ini kisah yang kita boleh ambil pelajaran lah. So yang kedua tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, not underestimating others. Jangan memandang rendah terhadap orang lain. Ketika mana Talut was appointed to be a leadership, ketika mana Talut dilantik menjadi ketua peperangan, raja. So ada deny tak daripada Bani Israel? Ada kan, kita sebut tadi. Sebab apa? Pandang rendah pada orang. Pasal apa bukan kami yang dilantik? Pasal apa Talut yang dilantik? Sedangkan mereka buat comparison bahawasanya Talut ini poor man, orang yang miskin, tidak ada harta, tidak ada kekayaan, sepatutnya kami. So dia ada estimate, dia pandang rendah atau tidak? Dia pandang rendah. So hari ini tuan-tuan, jangan kita memandang rendah bila mana seorang itu dilantik yang sepatutnya kita rasa layak. Dan kita buat comparison. Jangan kita letak yang sebolehnya menjadi
kekayaan yang menjadi lantik ni yang ada sifat kekayaan, ada pangkat dan seumpama dengannya. Tuan-tuan, yang dilantik ni Allah Taala nak bring kita punya fikiran kita bahawasanya kalaulah yang dilantik tu bukan daripada kalangan kaya sekalipun, tapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, okey, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah yang sepatutnya kita taat walaupun bukan daripada kalangan kita. So, jangan pandang rendah kepada orang lain. Baik, muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa dilantik, tuan-tuan? Okey, sebab Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada Talut, okey, Talut kebijaksanaan dan kekuatan kepada Talut. So disebabkan dilantik, okey, Talut ini menjadi raja, ketua peperangan, kerana ada dua saja. Okey, kerana ada dua. Ini dalam ayat 248 ada sebut. Okey, ayat yang ke 247 ada sebut. Talut dilantik disebabkan ada dua sebab. Yang pertama, dikurniakan kebijaksanaan, dan yang kedua diberikan kekuatan. Okey, diberikan kekuatan. So tuan-tuan, ada kekayaan, ada pangkat, tak ada kebijaksanaan, tak ada kekuatan, so tak guna juga. Itu yang dimaksudkan. Okey, kalau kita ada kekayaan sekalipun tapi tidak ada kebijaksanaan untuk memimpin peperangan, pakat kalah lah, tuan. Strategi pun tak ada, perbincangan pun tak ada. Okay? Macam mana nak menang? So jangan pandang rendah kepada orang lain. So ulama bincang, pasal apa Nabi Samuel tak dilantik menjadi leadership? Kenapa Talut? Sepatutnya ini pun sama juga, based on logic, sepatutnya Nabi Samuel lah dilantik sebagai ketua peperangan. Sebab apa? He was a prophet. Dia merupakan seorang nabi. Tapi di sini kata para ulama, ni yang kita sebut tadi. Okey, disebut tadi. Jangan pandang rendah kepada orang lain. Yang dilantik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bukan kerana dia seorang nabi. Okey, bukan kerana seorang rasul, tapi yang dilantik itu kerana daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dimention tadi apa dia? Dilantiknya Talut itu disebabkan kebijaksanaan dan kekuatan. So kata para ulama, Nabi Samuel pada ketika itu bukan tak diberikan kebijaksanaan dan kekuatan, cuma Allah Taala berikan kepada dia pada ketika itu, okey, pada ketika itu peranan masing-masing. So Nabi Samuel pada ketika itu dia dipilih untuk menjaga rohani Bani Israel. Jaga hati. Yalah, as a prophet, itulah yang perlu dibuat. Okey. So yang ketiga, yang terakhir tuan-tuan, muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, okey, know your border of expertise. Jangan melampaui bidang kita membuat sebaran. Ini yang disebut tadi lah, berkenaan dengan tadi tu. Jangan kita masuk bidang orang lain. Okey, bidang orang lain untuk mendapatkan sesuatu dan mengatakan kita lebih layak. That's why lah Nabi Samuel pada ketika itu tidak dilantik disebabkan memahami peranan masing-masing. Talut ini peranan dia, Nabi Samuel ini peranan dia. So bukan dia sebagai seorang nabi, dia dah semestinya dilantik menjadi seorang pemimpin. Okey, sebab itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. So kita hari ni tuan-tuan kena tengok. Kita tengok sama ada kita punya peranan yang macam mana. Sebab tu mereka berdua itu, Talut dan juga Samuel ni, both of them have a different roles. Masing-masing ada peranan masing-masing. So jangan melangkaui, overeat, melangkaui peranan masing-masing. Okey. So di sini Allah Subhanahu Taala nak mengajarkan kepada kita cuba hormat, okey, respect setiap orang yang ada peranan masing-masing, bukan melangkaui apa yang mereka lakukan. So kita kena ingatlah benda ni. So benda ni banyak pengajaran, kisah-kisah yang boleh kita faham daripada kisah-kisah para nabi yang terdahulu. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, habis berkenaan dengan kisah Nabi Daud alaihi salam dan juga Jalut dan juga Talut. So many lesson
kita boleh pelajari pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan manfaat kepada kita semua. Baik, kita akhiri kuliah kita pada pagi ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.